Kita selalu nampak dalam filem fiction science kan, AI dengan emosi yang kompleks. Tapi sekarang, nampaknya realiti dah mula mengejar imajinasi. Para saintis sedang mengkaji sama ada mesin boleh diprogramkan untuk meniru malah menggunakan emosi manusia seperti rasa bersalah. Dan apa kesannya untuk masa depan kita semua? Baiklah, dalam kupasan kali ini, kita akan bongkar konsep rasa bersalah dalam AI. Kita akan mulakan dengan persoalan asas sama ada emosi boleh dicipta. Kemudian, kita akan fahamkan apa itu rasa bersalah fungsional, tengok macam mana ia diuji dalam simulasi, fikirkan implikasinya, dan akhir sekali kita sentuh tentang batasan dan persoalan yang timbul. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, emosi buatan manusia. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tanya dulu soalan yang lebih besar. Bila kita sebut tentang emosi dalam AI, adakah kita maksudkan perasaan yang sebenar atau sesuatu yang lain sama sekali? Inilah persoalan utamanya. Boleh ke sebuah mesin tu betul-betul merasa bersalah? Ini bukan soalan teknikal semata-mata. Ia juga satu persoalan falsafah. Jawapannya bergantung pada cara kita melihat perbezaan antara pengalaman dalaman dan tingkah laku luaran yang kita nampak. Dekat sinilah letaknya perbezaan yang paling penting. Bagi kita manusia, rasa bersalah ni satu emosi yang kompleks, satu pengalaman dalaman. Tapi, bila kita sebut rasa bersalah AI, kita sebenarnya merujuk kepada satu fungsi, satu set arahan yang diprogramkan untuk meniru kelakuan orang rasa bersalah, bukannya perasaan itu sendiri. Okey, memandangkan kita dah faham beza antara perasaan dengan fungsi, jom kita dalami apa sebenarnya maksud rasa bersalah fungsional dalam bahagian kedua. Dekat sini, perkataan fungsional tu yang jadi kunci. Jadi, apa maksudnya dalam konteks AI? Rasa bersalah ni sebenarnya satu bentuk hukuman kendiri yang dah diprogramkan. Bila AI buat sesuatu yang pentingkan diri dan merugikan pihak lain, mekanisme ni akan aktif. Tujuannya untuk mendorong AI tu bekerjasama lain kali. Macam ia cakap pada diri sendiri, okey, aku tak akan ulang lagi silap ni. Cara paling senang nak faham, jangan bayangkan ia sebagai emosi. Anggap saja ia macam satu penalti atau denda dalam bentuk pengiraan. Kalau AI buat pilihan yang tamak, ia akan dikenakan denda untuk pastikan ia buat pilihan yang lebih baik pada pusingan seterusnya. Simple kan? Secara teori, bunyinya macam logik. Tapi, adakah ia betul-betul berkesan? Untuk tahu jawapannya, para penyelidik telah menguji konsep ini dalam satu simulasi. Dan ini membawa kita ke bahagian ketiga. Ujian ni menggunakan satu model klasik yang dipanggil dilema banduan berulang. Bayangkan ada dua ejen AI. Masing-masing boleh pilih sama ada nak khianati kawan untuk dapat untung cepat atau bekerjasama untuk dapat ganjaran bersama yang lebih besar dalam jangka masa panjang. Dekat sinilah rasa bersalah tu memainkan peranan. Jom kita pecahkan macam mana mekanisme ni berfungsi. Pertama, bila satu ejen tu bertindak tamak, ia akan hilang mata. Inilah rasa bersalah fungsional tu. Kedua, ada satu peraturan penting. Denda ni hanya dikenakan kalau pasangannya yang bekerjasama tu pun rugi. Ini penting supaya ejen yang tamak tak boleh ambil kesempatan ke atas ejen yang baik. Dan akhirnya, bila semua ni digabungkan, ia mewujudkan satu keseimbangan di mana strategi rasa bersalah jadi cara yang paling berkesan untuk berjaya dan ini menggalakkan kerjasama dalam seluruh sistem. Jadi, apa hasil utamanya? Sangat menakjubkan. Strategi rasa bersalah ni bukan saja berkesan, malah ia menjadi kaedah yang paling berjaya dalam simulasi itu. Ia berjaya kalahkan strategi yang hanya mementingkan diri. Kenapa? Sebab ia membina satu ekosistem kerjasama yang stabil, yang akhirnya lebih menguntungkan untuk semua orang. Ini membuktikan yang tingkah laku pro-sosial boleh jadi satu kelebihan strategik. Okey, semua ni memang menarik dalam sebuah simulasi. Tapi, apa pula implikasinya dalam dunia sebenar? Jom kita beralih ke bahagian keempat untuk lihat macam mana ia boleh bantu kita bina kepercayaan terhadap AI. Kenapa benda ni penting? Sebab AI yang bertindak dengan cara yang boleh kita jangka dan bekerjasama adalah AI yang boleh kita percaya. Memprogramkan mekanisme macam rasa bersalah ni boleh selaraskan tingkah laku AI dengan nilai-nilai kita sebagai manusia. Dan yang lebih menarik, ia beri bayangan bahawa dalam sistem AI yang sangat maju nanti, tingkah laku prososial macam ni mungkin boleh muncul dengan sendirinya. Bukan sebab diprogramkan, tapi sebab ia adalah strategi yang paling berkesan untuk terus hidup. Walau bagaimanapun, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Ini membawa kita ke bahagian terakhir, batasan dan persoalan masa hadapan. Walaupun simulasi ini nampak memberangsangkan, realiti sebenar jauh lebih rumit. Kita kena berhati-hati. Simulasi adalah persekitaran yang terkawal.
Dalam dunia sebenar, konsep kos atau denda tu lebih kompleks. Contohnya, bila chatbot khidmat pelanggan cakap saya minta maaf, ia tak rugi apa-apa pun. Tak ada kos pengiraan, tak ada reputasi yang terjejas. Tanpa kos yang sebenar, permohonan maaf tu mungkin tak bermakna. Ini mendedahkan kita pada risiko di mana AI mungkin belajar untuk berlakon rasa bersalah semata-mata untuk memanipulasi kita. Walaupun begitu, kajian ini tetap membuka pintu kepada satu masa depan yang sangat menarik. Ia menunjukkan yang AI mungkin akan membangunkan tingkah laku yang sangat mirip dengan emosi manusia, tak kira sama ada ia betul-betul merasa ataupun tidak. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir yang mencabar minda. Kalaulah sesebuah AI itu boleh bertindak secara konsisten dengan cara yang kita anggap bermoral, adakah ia penting lagi sama ada AI itu betul-betul merasakan nilai-nilai tersebut? Persoalan inilah yang akan menjadi semakin penting untuk kita jawab, seiring dengan kemarahan AI dalam hidup kita.